Bayangkan suatu hari nanti, perjalanan antara Johor Bahru dan Singapura hanya mengambil masa singkat, tanpa kesesakan jalan raya, tanpa stres, cuma naik rel lancar. Perjanjian tambahan hari ini untuk RTS Link membawa kita lebih hampir kepada impian itu. RTS Link adalah rel transit antara Malaysia dan Singapura, direka untuk mudahkan mobiliti merentas sempadan dengan efisien. Dengan perjanjian baru ini, pelan teknikal, logistik dan kerjasama antara kedua kerajaan diperkemas supaya projek ini dapat dijalankan dengan lancar dan cepat, memberi laluan kepada pengangkutan selesa antara kedua negara. Langkah meterai perjanjian tambahan ini wajar dihargai. Ia bukan sekadar janji, tetapi komitmen nyata ke arah mobiliti lebih selesa, pantas dan efisien. Jika direalisasikan, rakyat Malaysia dan Singapura bakal menikmati kemudahan perjalanan, penjimatan masa dan hubungan yang lebih erat di rantau ini.